Tapi kalau hutang tu dah trilion, kita terpaksa tarik subsidi. Dr. Mahathir pun pernah kata tak boleh sampai bila-bila subsidi ni. Saya tahu, saya menteri selama 19 tahun saya menteri. Dalam jemaah menteri, setiap kali kita bincang macam mana subsidi melampau, terlebih, kita nak kena tarik balik subsidi minyak, tapi tidak ada satu orang yang berani buat. Ya, sebab implikasinya kita tahulah. Tarik, harga naik, rakyat marah kita. Tapi zaman sekarang ni dalam keadaan yang begitu teruk, tak ada pilihan kepada PMX. Suka tak suka, jangka pendek kita suffer lah, tapi pada jangka panjangnya mungkin keadaan akan bertambah baik. Ya. Jadi kepada saya, dia nak buat yang terbaik untuk rakyat. Tapi kedudukan kewangan negara tidak mengizinkan. Tapi walau bagaimanapun dia cuba kat cari-cari, dapatlah RM100 seorang. Try lah. Tapi kita janganlah ketawa, sebab dulu bolehlah 1,500 orang banding lah. Dulu BRIM 1,500. Iyalah, dulu duit ada, sekarang duit tak ada. Tapi dia cuba juga. Jadi kita jangan mengetawakan ataupun buat perbandingan, ya, kerajaan ni tak bagus, kerajaan dulu bagus, dapat 1,500. Dia tidak begitu. Kekangan keuangan boleh, saya rasa kalau Datuk Seri Anwar dia nak bagi rakyat happy, dia nak menang pilihan raya, lantak pergilah. Kalau hutang tu berlebih-lebihan, tapi bagi rakyat boleh buat. Tapi tanggungannya di masa yang akan datang itu membebankan. Setakat ni bagaimana Datuk Seri melihat performance Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya suka dengan prestasinya, kerana Malaysia memerlukan orang kata apa ni, daripada luar negara penghormatan kepada kita. Ya, pengiktirafan. Saya rasa menteri yang sebelum ni, PM sebelum ni dapat pengiktirafan dunia secara menyeluruh, cuma Mahathir je.